Abang Azli ada masalah angin tu, apa efek dia? Bila bangun pagi tu, bila saya nak sedawa tu, rasa tersekat-sekat tak lepas. Kemudian, ya Allah, rasa sendi-sendi saya ni semua sakit. Nak solat, yang penting nak solat. 5 waktu tu. Bila saya solat tu, kadang-kadang lipat kaki tu tak boleh tegang sangat. Rasa, ya Allah. Jadi macam tak kusyuk. Kerana saya minum air halia. Saya minum air lemon. Saya campur lemon dengan halia. Dia baik sekejap. Lepas tu datang balik. Yalah, saya pun ada baca-baca juga, macam-macam lah saya baca kan. Tapi bila oksigen tu tak cantik dalam badan tu, dia tak cantik lah. Kita punya kesihatan je tak cantik. Awal nak lagi tambah dengan darah. Bila darah kita tak mengalir dengan baik, dia jadi pekat, dia akan mengganggu kesihatan kita. Jadi pada saya tu, bila dia mengganggu tu, dia jadi letih, jadi lesu. Nak buat kerja apa pun tak boleh lah kan. Hai, sebab itu pernah tak kadang-kadang kita terasa badan kita letih, cepat penat, kepala serabut, rasa macam tak sedap je badan. Itu semua berpunca daripada angin. Sebab itu antara bahan semula jadi yang saya nak cerita dekat abang kakak semua ni, ibu-ibu ayah kena tahu, ini antaranya turmeric C ni. Dalam ni ada soft gel dan dalamnya ada kunyit. Kunyit ni kita ketahui memang dalam dia ada kurkumin. Ia bantu untuk melawan radang dalam badan dan kuatkan imun badan kita. Bila kita amalkan kunyit, ia akan bantu untuk lancarkan peredaran darah dalam badan kita. Dan dia dapat menghilangkan angin-angin yang menyebabkan kita nasi berangin aja, perut berangin, kepala berangin, rasa tak selesa, sedawa aja. Yang kedua, dalam turmeric ni ada halia. Orang dulu-dulu dah biasa dah kalau makan halia ni nak buang angin dalam badan dan juga nak lawaskan perut. Betul tak? Macam biasalah, dia akan tingkatkan suhu dalaman badan kita dan mudahkan pencernaan. Selain itu, bawang putih ni dapat bantu untuk kuatkan jantung dan juga menghapuskan segala bakteria dalam badan kita. Mana taknya, bayangkanlah turmeric C ni ada bahan yang boleh buang angin, yang boleh kuatkan jantung, yang boleh rawat dalam-dalam. Memang lengkap. Ada halia, ada kunyit, ada pula bawang putih. Ibu-ibu, ayah-ayah, soft gel ni paling bagus sebab dia cepat menyerap dalam badan. Kalau macam kapsul biasa mungkin lambat. Tapi sebab dia bersumberkan minyak, minyak ni cepat masuk meresap dalam badan dan akhirnya segera dapat menyembuhkan segala masalah-masalah yang kita sebutkan tadi. Masalah angin, masalah darah tak lancar, masalah lenguh-lenguh badan, segala masalah-masalah keradangan tadi insya-Allah dapat kita ikhtiar sama-sama disembuhkan dengan kuasa Allah dengan halia, bawang putih dan juga kunyit. Oi, cukup mudah ni turmeric C ni. Kalau anda pun mengalami simptom yang sama, kembung, pedih ulu hati, cepat penat, jangan biarkan sampai jadi kronik. Cuba turmeric C Plus hari ini, herba semula jadi, cepat serap, hasilnya boleh rasa dalam masa 2 hari. Untuk dapatkan turmeric C Plus yang original, pastikan dalam kotak dan soft gel dalam tablet macam ni. Belakang tablet ni ada logo Bumi Putra In dan expired date. Tekan butang di bawah sekarang.